Dah berapa kali aku tengok video Cikuru ni, memang aku terliur. Hari ni aku nak pergi Jakarta, aku nak pergi rasa. Sedap ke tak? Mari kita cuba. Saya mau ke Kuningan City Mall. Ada helm berapa? Okay, aku dah dapat Gojek 50,000. Pak, ini botolnya. Takut! Papa, kita mau weng-weng, Pak. Weng-weng. Tak pernah aku setakut ini naik motor je. Demi Cikuru. Pak, kalau ketak sedap, siap Jauh aku datang. Kita dah sampai dah. Pak, pegangkan dulu. Okey. Terima kasih, Pak. Tengah viral, confirm beratur. Aku rasa diorang tahu aku datang jauh-jauh. Tak ada orang beratur, geng. Best seller dia apa? Royal Garlic Cream Cheese. Ada berapa flavor? 1, 2, 3, 4. Nak semua satu. Saya nak cuba semua. Aku dah beli semua flavor. 154,000. Yang 4. Air dua. Terima kasih. Aku dah dapat. Best consume within 1 hour. Tak meleleh pun. Macam dalam gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia ayam, dia bukan roti. Korang kena pilih flavor apa. Pilih serbuk kat atas tu rasa apa. Dengan pilih spicy level. Banyak winti dia. Aku suka sangat. Sweet barbecue. Rasa dia familiar. Siapa banyak? Rasa twisty curry. Tapi pedas pun biasa je. Last one, furuchisu sauce. Aku tak tahu lah furuchisu sauce ni sauce apa. Tapi sedap. Dia ayam macam yang shilin tu. Ni ayam. Harga dia 138,000. Pada pergi Jakarta tu why not? Pergi je rasa. Aku tak sure lah berbaloi ke tak. Kalau beli kat PS tu aku tak tahu PS kat Malaysia tu charge berapa. Kat sini dia 38,000 je. Korang decide sendirilah berbaloi ke tak untuk korang beli daripada PS. Kalau korang memang kebetulan nak pergi Jakarta, pergi je cari kedai Cikuru ni and rasa beli. Sedap. Bye.